Asyik benda makan je kan. Ini kali aku nak buat lain pula. Tapi aku pelik. Kedai dia cakap, kalau kita pakai songkok, dapat menang motor. Ya tak ya ni. Aku macam tak percaya lah. Kau jangan jahat sangat tau. Kita nak masuk, kena bismillah. Mana tahu baca bismillah aku boleh menang motor pakai songkok. Jom. Tanya ni, betul ke pakai songkok menang motor? Kau jangan scam aku tau. Bukan songkok tu. Aku dah Bang. lah. Songkok helmet kita ni bang, songkok untuk rider-rider kat luar Aku sana. nak pakai songkok ni. Bukan songkok tu bang, ni bang songkok kita. Kita ada lebih 300 songkok lah untuk rider-rider dekat luar sana Kau ni. pakai songkok? Ish, menang motor. Yang Macam menang mana? motor kat sini bang. Kalau abang nak menang motor, ini kita punya kempen songkok raya beli dan menang kita ni. Hadiah kita keseluruhan bernilai RM15,000 bang. Uyuh. Hadiah utama ni lah bang. Ni motor kita. Oh, ni kalau baling-baling ni tak ada masuk poket tangan Oh, maknanya betul lah. Betul bang. Tapi tak apa bang. Kita selain pada EV Bike ni, kita ada jam G-Shock, box motor. Helmet pun abang beli juga dapat. Berapa hadiah dapat ni? Ada lebih kurang 20 hadiah bang. Untuk Cabutan betul bagi. tak? Betul. Tak ada masuk poket Tak ada bang. Habis cabutan lagi motor Sam. kau last bila? Last kita, abang boleh tengok kat sini sampai 29 April. Lama bang. Oh, ada maknanya masa start daripada apa 10 Februari Betul. sampai 29 April cabut. Cabutan motor bila? Bang. Cabutan botol kita nanti kita akan bagi tahu. Nanti kita akan buat live. Korang semua boleh tengok lah. Dekat mana? Dekat Live live kau? dekat kita punya TikTok, Oh, Tokat underscore hmm. helmet. Besar tau kita punya kedai ni sebenarnya. Staff pun mesra, baik hati. Sebab diorang sampaikan mesej-mesej kata bang kau pergi dekat JB, dia bagi tempat tadi, kau pergi kat Tokai helmet ni, kau pakai songkok kau dapat menang motor. Aku daripada Melaka pakai songkok ni. Songkok yang ni bang. Ini- Tapi berdesign. Oh, songkok betul. Dia macam kau ni. Ni songkok abang boleh bawa pergi jalan-jalan. Oh, betul. Pakai lama lah. Pakai lama dah bang. Jadi kalau nak menang kau punya motor ni, datang dekat mana? Dekat kita punya kedai lah, Tokai Helmet dekat Bandar Baru Uda JB. Kau pukul buka? Pukul berapa? Kita buka pukul 12 sampai pukul 9 malam bang. Cuti? Cuti kita setiap hari Isnin sahaja. Bulan puasa kau on tak? On bang. Tak cuti? Mestilah on. Cuti? Bulan puasa? Tak cuti. Betul? Betul. Kau dengar geng? Bermakna aku yang silap. Bukan pakai songkok ni. Songkok ni. Jadi beli dan menang motor. Mana ada video yang dia pegang ke? Nanti start dengan sporting tau. Baru dah jahat. Tak sporting langsung.